Anak kepada pasangan Raja Muhammad Hafizul bin Raja Ismail dan Puan Wan Nur Karina binti Wan Abbas telah dilahirkan pada 10 Ogos 2013 di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Sebagai anak sulung, Raja Nur Iman Khalisa berwawakan tegas dan sentiasa berpenampilan bersih dan kemas. Hasil didikan ibunya yang bertugas sebagai Ketua Jururawat di Hospital Selayang. Beliau mendapat pendidikan awal di Prasekolah SK Selayang Utama dan berazam untuk menjadi seorang guru apabila dewasa kelak. Raja Nur Iman Khalisa sentiasa cemerlang dalam pelajaran dan memberi saingan hebat kepada rakan-rakannya dalam bidang akademik. Selain memegang jawatan sebagai pengawas, Raja Nur Iman juga merupakan seorang bendahari Persatuan Pandu Puteri Tunas, naib setiausaha Kelab Doktor Muda dan naib pengerusi Sukan Gimnastik. Kecemerlangan Raja Nur Iman Khalisa dalam bidang co-curriculum dapat dilihat dalam sukan gimnastik. Beliau telah berkecimpung dalam sukan gimnastik sejak tahun 3 lagi. Antara pencapaian beliau ialah Johan Individu dalam Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Daerah Gombak, Johan berpasukan dalam Kejohanan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah Peringkat Negeri Selangor dan mendapat pingat gangsa dalam Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Peringkat Negeri Selangor. Selain sukan gimnastik, Raja Nur Iman Khalisa juga sangat aktif dalam permainan bola jaring. Beliau juga turut mengambil bahagian dalam pertandingan Earth Day poster peringkat kebangsaan dan menyertai program X-Break Happily Kelab Doktor Muda juga peringkat kebangsaan. Raja Nur Iman Khalisa juga merupakan salah seorang wartawan cilik sekolah dan aktif dalam aktiviti kebudayaan di sekolah. Menurut ibu dan ayahnya, walaupun Raja Nur Iman Khalisa aktif dalam bidang sukan, dia tetap mampu memberikan tumpuan dalam pelajaran serta berusaha menyiapkan setiap tugasan yang diberikan. Semoga adik Raja Nur Iman Khalisa terus mengurak langkah mencipta kejayaan pada masa akan datang. Sesungguhnya diharapkan kejayaan dan dedikasinya menjadi contoh teladan kepada murid-murid yang lain. Jika 7 tahun yang lalu adik Raja Nur Iman Khalisa diangkat sebagai tokoh prasekolah, maka hari ini atas kecemerlangannya dalam bidang co-curriculum, beliau sekali lagi diberi penghargaan oleh pihak sekolah untuk dinobatkan sebagai tokoh co-curriculum SK Selayang Utama bagi tahun 2025. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada adik Raja Nur Iman Khalisa binti Raja Muhammad Hafizul.